Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to our channel Undead Force. So kita tukar nama sikit kepada Undead Trio ke Undead Force. Bah, aku tak tahu. Okay. Tapi So, Naufal, ini aku nak kami tanya akan something jawab. boleh tak Naufal? Apakah nanti kita akan ada lagi banyak teammate nanti? Nanti kita akan buat grup Discord. Nanti apa korang boleh masuk. Boleh masuk kan. Kalau lagi banyak member, kita lagi senang nak buat RP semua tu. Yep. Jadi pada hari ni kita orang nak baca komen korang. Macam biasa, kita orang berdua je. Kan? Di manakah orang yang bernama Mahito, dia dah mampus dah. Emang tidur awal guys. So, kita ada macam 8 soalan kat sini. Boleh lah. Boleh lah kita baca semua So, yang aku baca dulu. Of course, aku leader kan. Yep. Dia nak baca dulu. Okay, dari Chris Fan Edit. Cuba buat RP game Roblox. RP tu macam kami cakap tadi. Kami kena ada macam orang yang banyak. Ya. Kalau 3 orang, kami tak rasa nak cukup. Sebab Diesel tu suka tidur. Kita ada buat RP, kau boleh tengok dekat channel aku. Channel Serenade. Dan Diesel. Yang kedua, siapa yang paling handsome kat group ni? No comment, aku tak tahu. Tapi aku sure tu aku. The fuck? Dia salah next. Okay, kau lah. Okay. Dari Ultraman Fan Y2B. 1. Cuba main game random di Roblox. Game random tu game apa? Kau cuba suggest kan. Suggest game apa. But kau tak tahu nak buat game apa. So, komen. 2. Siapa yang terpaling lemah dalam game ni? Terpaling lemah Aku rasa Diesel. Sebab member kerja tidur je. Yep. Otak dia tak tegas. So, jom soalan ketiga. Soalan ketiga. Siapa yang paling kaya Robux? Ini kita tak rasa apa. Tak boleh bayangkan sebab Diesel Staras ni, engkau Staras ni, aku Staras ni. Macam sekarang pun bawa 5 Robux je aku. Tapi outfit paling mahal Robux kan. Kau nak tahu apa? Daniel. Outfit paling mahal Robux. Dia banyak beli sehari. Aku juga kena. Okay, dari Nothing About 6-7. Aku tak boleh lah. Nombor haram ni. Aduh. Nombor 1, kenapa asyik buat video berdua je? Sebab buat video berdua. Sebab Diesel tidur je kerja dia. Yang kedua, tak nak face reveal ke? Itu tanya Daniel Aku sebagai assistant commander dekat Undead Force ni, kita orang tak nak. Kita orang ni muka tak nak tunjuk. Kalau kau paksa pun kan, mungkin 100 sikit ataupun 1 million subscriber tu. Nombor ketiga, kenapa tak main Roblox? Sebab main 3 orang macam tak best kan. Yep. Masa Roblox pun game bosan masa ni. Banyak game bosan. Banyak brain rot. Ya. Aku malas nak tengok brain rot. Yang keempat, siapa yang ketua kat group ni? Macam dia cakap, assistant Daniel and the leader is me. Chris Naufal is me. Jangan kau tanya. Yang assistant kedua siapa? Yang kita orang tak sebut nama tu. Tu assistant. Ya. Yang kelima, siapa yang terpaling overpower kat group ni? Kurt. Bukan dekat. Tak boleh tu. Tak boleh.
Paling overpower Paling overpower kamu tak tahu siapa. Sebab dia ni padu kat fish. Aku padu dekat the spot ground dan Rizal padu dekat sled battle. So, apa mah? Seimbang-seimbang Seimbang-seimbang. Taras. Okay, next. Daripada Dora ni, 2008. Cuba main Minecraft. Contoh CAB. Aku pendekkan. Mungkin Kami lah boleh. boleh main. Tapi kalau tunggu kita orang download balik. Ada 2 orang tak download. Aku dengan Dizol. Aku ada dah. Cuma CAB bosan macam seorang. Yep. Aku ada tapi mana tu. Okay. Okay, Ni 2 yang orang ni tak payah macam- baca. Memang korang dah kenal dah siapa 2 orang ni. Saya baca diorang ni. Satu commander, satu assistant yang tanya. Ni yang jawab ni pula ada pemak assistant kedua. Ni assistant kedua tengah tidur ni. Betul korang cuba tekan butang like, subscribe dan share video ni pada kawan-kawan korang yang belum tengok video ni. Dan itu je. Oh. Bye-bye.